Rabies, penyakit berbahaya yang boleh menjangkiti haiwan dan manusia melalui gigitan atau cakaran haiwan yang dijangkiti. Penyakit ini boleh membawa maut sekiranya tidak mendapatkan rawatan segera. Bagi menangani risiko tersebut, Majlis Bandaraya Alor Setar bersama Jabatan Perkhidmatan Veterina Negeri Kedah sekali lagi menganjurkan program pelesinan anjing dan suntikan anti-rabies kali ini di Pokok Sena. Di sini, pemilik haiwan hadir untuk mendapatkan vaksinasi anti-rabies, memperbaharui lesen anjing serta menambah pengetahuan mengenai pemilikan haiwan yang bertanggungjawab. Suntikan vaksinasi bukan sekadar melindungi haiwan peliharaan, malah menjadi benteng pertama dalam mencegah penularan rabies dalam komuniti. Pelesinan anjing pula membantu memastikan setiap haiwan direkod dan dipantau dengan lebih sistematik demi keselamatan bersama. Melalui kesedaran, kerjasama dan tindakan berterusan, Majlis Bandaraya Alor Setar komited membina persekitaran bandar yang lebih selamat dan sihat.